Halo. Oke, kita berada di Tayak nih, Tik. Sepat. Tayak Sepan ya. Tanah tak bersebelahan dengan Diis sebelah tuh. Dan ini di. Oke. Kita buat sempadan untuk disukat. Tik, orang kuat, Tik. Abai Maseo, Tik. Kita buat sempadan dulu. Ini guys. Nanti ini ikut sungai lah. Ini ikut sungai. Oke. Ini Tayak. Kita ikut sungai dulu lah. Antara dengan Cousin Diis nih. Ya. Sungai ini, sempadan dah. Si Ananda ya? Tak. Si kuna timti ah. Ini anak sungai nih. Sungai apa nih, Pak Mas ya? Lagi sih. Nak sungai Supan tuh. Tenunda. Parit saja lah. Macam anak-anak sungai yang kecil aja. Ini antara dengan Diis. Ini tongkat Diis berarti. Oke, ini anak sungai nih. Antara dia. Ngerti? Betul, nggak sembuh. Ini kawan nih, orang kuat GPS ya kawan nih. Ada aja oleh baju GPS itu. Bah, berjasa aku pakai kebun tuh. Terbaik. Lama dah. Bertahan dah baju itu. Iya dah malah mau dengan produk Pak. Duh, nasibku mbak benda ya. Mari aku ingat tapi aku lupa beli tanda ya. Dekat DIY ada dah. DIY Pak 100% pun. 100% dah. Di nanda antara dengan Diis. Cousin Sinobel lah. Kita teruskan. Yo, memudahkan pergerakan dah. Jadi ujung minggu ini mereka akan sukat menggunakan GPS. So kita buat tanda dulu. Sini tipu atau ya? Alright. Tipu. Cantik lah. Tipu. Ini buah tipu. Oke guys. Kita buat sempadan nih. Ada rebung guys. Ini rebung.
Ini sempadan dia. Anak sungai kecil ini ya, sempadan dia. Kira. Hah? Ikut anak sungai, lurus. Lurus. Terus satunya tangkap yang pun ya. Anak sungai dah. Nah. Ya, durian 3 pokok tuh tanam. Bekasnya dia. Hah? Jalannya dia. Tuh kan? Rasnya dia udah potong ya. Tuh tipu tuh. Tuh. Ikat. Ayalah. Tigo dia udah ada. Tuh lah. Tigo. Nya ikut tuh. Ikut tuh. Ikut. Muda semua tuh memang nyempun ya lah. Tuh durian dia tanam oleh Mak Sen tuh. Banyak sangat. Nenek Edem yang tanam durian tuh. Tuh dua pokok. Tuh lantara dia pula ya tuh. Oke. Ini senang nih, antara dia sudah ada tanda apa? Oke, tanda tuh. Teruskan no. Di durian tanam Nenek Edem. 3 pokok durian tanamnya Pak, Nenek Edem. Termasuk tuh. Ya lah, bas padanan ya. Tuh. Tuh guys. Ya lurus. Tipu tuh. Tuh. Ikut medak ya. Ikut medak tuh sampai ke atas tuh. Kemudak tuh cun-cun ke baat lah. Kemudak inilah baatnya sebenarnya. Oke guys, ini kebun kita. Temawai. Masih ada pokok rambutan, cempedak. Rambutan. Wah, mangga sambat juga. Hanya lurus ikut cempedak ya loh. Soalnya tanam cun-cun dekat sempadan lah dulu. Cempedak ini terus ke bawah ke anak sungai sana. Ini sampai cempedak. Dan kita pokok durian. Bersih duriannya. Rambutan. Durian. Durian. Pokoknya kak. Pokoknya kak tio. Ini sempadan ya guys. Ya sebelah tuh siapa tuh? Bye.
sebelah kita nih. Banyak. Ini ampun ya. Oh, tuh. Ini ya. Nah. Sikat sana. Orang berkebun dulu tidak ya. Ya, atas tuh. Ini pokok cempedak. Ditanam oleh Sindo. Dia terus. Nanti ya, Bay. Sampai situ lah. Oh, ya. Nah, ini dia punya corner kan. Kita lurusin kan. Nah, ini corner dia. Ikut cempedak. Terus bawah. Ini corner dengan mungkin sebelah ni. Kita ada pokok. Tak ada pokok nih. Pokok buah. Oke guys, ini dah pun di corner. Kita pokok cempedak ini. Terus turun ke bawah sana. Sampai sungai. Ya, setelah ini diis punya. Hitung diis. Oke, ini pokok cempedak lurus ke bawah. Inilah corner dia. Oke, kita punya. Nah, sebelah dengan pokok durian bonyekak. Dan ini nanti corner ini lurus ke sana tanah kita. Oke guys, coba tanda sini ya. Kita lurus ke sana. Ada tanda sana. Nah, corner saya ngerti. Pas tu dia lurus sana tuh. Lurus sana. Ikut tinting. Ting ting ting. Oh. Sebelah yang ke Jepang pun. Dulu bapaknya apalah dah tu. Itu. Sebelah ya. Dulu siapa buat moh ya? Bapak meniang irip ya. Meniang irip lah moh siapa? Belanun. 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 Menikah tu ya, saya menikah dah Jepang pun. Yang buat moh dulu ni apa? Turang sama ke irip. Lasnya buat moh siapa? Oke, sini guys, kita turun ke bawah nanti sampai pembelaan tadi. Ini corner dia. Terus sampai tanda ada sana. Sebelah kanan kita punya. Sebelah sana ialah diis. Ada betah dia tanam tidak.
lurus ke sana guys, turun ke sungai tadi, pohon jalan tadi ya, semula kita tanda tadi di bawah tuh, dekat pokok pokok mulong tadi sana, bawah sana. Lurus saja ini, senang kok. Tinting bukit nih. Terus ke bawah sana sampai ke tinting bukit sana guys, kita punya nih. Nah, dari sini. Itu tandanya tadi. Terus ke lurus ini. Sedang merintis sampai ujung sana. Ini poin deh guys. Itu sana kan. Tadi Ya. dari tinting atas nih, kona. Di satu lagi kona. Ini kona satu lagi. Terus ke bawah. Ikut tuh kah, Bay? Ikut tuh kah? Ya. Ini sebelah pokok yang besar-besar nih sempadan dengan engkel lah. Dan rendah pokok ini sepadan kita lah. Kita ambil tengah. Ini tanda tadi. Ini pokok besar-besar sebelah sini adalah angkel punya. Sebelah kecil-kecil sini kita punya. Ini sempadan tengah-tengah. Tinting ini. Itu tinting. Tinting bukit. Dulu orang sama ke moh. Ini tolong buat moh sepadan. Banyak tipu nih dia tanda nih dulu. Terus sana. Sebelah kita sini memang tanam buah lah. Sebelah sini. Ini ke pokok ni lah, bro. Pokok ini Isu sebelah sana pokok kita. Nah, ini pokok, ini tidak kacau lah pokok. Tanda dia kan. Pokok apa tuh? Pelai kan? Ada pelai sini tanda dia. Ini memang tidak kacau dulu nih sepadan nih. Pokok pelai nih. Oh, tinggi pokok pelai memang tidak dikacau supaya menanda sempadan. Bergetah. Lurus ke sana. Ini pokok pelai. Besar nih. Memang tidak kacau dari dulu. Untuk menandakan sempadan. Senang bagi kita tengok. Ini pokok getah yang kita tanam dulu. Nah, pokok getah. Kita tanam dulu. Tapi tidak menjadi pokok getah ini. Udah reda dah. Udah jadi. Pakai nanda aja. Ini pokok tipu ini telah ditanda oleh orang sama irip yang tanda ini loh, pakai tanah, pakai nyamoh loh, pakai tipu ya, banyak tipu itu. Sepadan tuh. Sebelah tok moh juga kita punya sebelah sini. Nah, itu durian isu kita. Belum lagi berbuah dah. Isu tuh. ya berbuah tani. Isu kita ada besar isu tuh. Ih, bagak tuh. Mau dekat buah tuh kali. Dah lama dah isu ya. Itu pokok isu kita tanam. Tuh biji tuh bawa dari ni ya tuh loh, biji tuh. Orang sama yang ternak tak purun tapi isu ti, pokok isu ti.
Ini ketipu nih. Tanda ada. Nah, itu ada pokok. Yang besar memang kita tak kacau lah untuk menanda sempadan. Terus ke bawah sini sampai ke jalan. Ikut tinting bukit, guys. Kita istirahat dulu. Mantap sampai Mas Yoti, memang agak kuat. Oh, jauh saya kalah. Terinder, respect. Aduh, emang Iron Man betul-betul Bapak Mas Yoti ya. Memang kuat. Sentiasa berkebun, tidak. Oke, kita ada buat tanda ke atas tuh. Nanti kita akan teruskan ke sana. Terus sana sedikit lagi. So, selesai sudah sepadan kita. Nah, ini kebun kita. Buah lumok. Apa benda kata buah lumok? Pin kah? Buah apa? Buah Pin. Dulu besar-besar pokok tuh. Nung singgah sini dulu. Besar-besar buah tuh. Udah musimnya buah, banyak buah tuh. Udah lebih musim kali. Bukan musim buah. Kok rambutan pun udah tua-tua. Mau tanam semula kali. Tanam pun semula dari berapa nanti. Susah tau. Tanah bawah ni tidak bagus lagi. Durian oke kah tanah tuh? Durian juga oke. Tanam bawah nuno. Atas tuh si mau. Tanah bukit tuh. Durian susah mau ke bukit. Bukit Yang mau tepi-tepi sungai tuh. Pokok manti itu nah. Cukup lah, tak usah lagi. Kita pasti ada masa menjaganya. Jarak dok. Betul. Cukup bagi isu Dang tuh. Tinggal no tabok. No tebong tuh. Saatnya luas kita. Buah pun sih mau. Kita betul-betul terima kasih ya keluarga kita Ti Babaiti yang selalu jaga kebun. Kurang kuat Ti. Semoga Tuhan berkati beliau lah. Aku payah buat tinau. Udah payahnya nyamba betul. Umur dia 75 tuh. Aduh. 74. Aduh, tapi masih rangga. Kalah aku jauh kalah. 14 tahun umur beza, tapi lihai dia nih. Kita berterima kasih ya kepada Bapak Marcel selalu jaga kebun kita di sini. Di video di pandu agak suku tak tinggal. Dia orang tidak pergi kebun, dia tengok gambar saja. Puan kedua kepada no di tas itu. Gambar itu soal puan kapi itu. Aduh. Bertahan ke kebun ti begok ke ni buat apa? Hasil ni isu nak kemenunda begok dah bah menakit dua begok duit tu bah. Yo. Begok buat apa? Bayar tak pasang baja dah bay. Tunggu ku beli buah baja. Macam dulu kan? Kan musim tik cun ni baja dah. Okey lah. Berat mai. Di ujung tahun dia tu kan. Bulan 9 dah nak kerana hujan-hujan sikit. Ujung bulan mungkin bulan 10 ni ada. Kelak aku beli baja. Kita bawa baja buang di ujung-ujung ni kan, ujung tahan ni kan. Di ujung aja. Ini kenapi ini tengun. Itulah saya cari baja tu. Yang macam dulu tu okey ke baja kita beli dulu tu? Okey, pannya berbuah ya. Yang warna macam warna biru-biru tu. Berbuah dah dua kalinya berbuah lepas. Kita beli baja. Dia. Kita akan beli baja. Misi seterusnya guys. Nah, ini dupi anti suah buat. Nak tabuk. Betul juga. Pokok ini dah bagak no. Ini pokok apa ya yang ini macam buah juga tapi aku cerita buah apa ya si pandai berbuah kali
Durian gani. Do durian do. Mati ni nga. Durian ka tamadak. No? Hmm. Mungkin Oh, temedak yo. Temedak. Biarlah tanah tidak berapa subur lagi, kita perlu baja. Dan memang semua barang memakan, Mas. Manusia pun makan loh. Itu kalau kedua ada start kalau mupok udah benar tu okey. Cari sikit. Si jual jikut sangat tu tangga aku okey je tu. Okey, senang nu potong. Cuma ya aja tepat kukut kapan namanya. Okey guys. Stay tune kita akan teruskan buat sempadan lepas ini. Kita ambil umbut. Pak Lalia. Dulu di tengah-tengah nun ada kan? Masih ada enggak oh? Sial, pakai stok dulu di hari ya. Nah, kita dapat upak lalih satu. Tuh, kalau ada ikan, tunu ikan campur tok baik. Ya, kita masak karya di es ya. Habis. Masak apa ya rasanya? Licin. Orang pergi di es ya. Yalah. Bau kan. Licin. Licin. Boleh untuk okey lah ya. Okey. Banyak penyaman aja nun. Ini 6 batang. Ya. Budak-budak sih mau makan. Ya, orang tua. Tuh, kita dapat umbut. Maunya makan. Serah. Dena. Nya coba. Boleh tahan juga nya. Maunya. Isi banyak lah sikit. Oh, kita ambil dari ujungnya tuh. Ya skillnya. Ini skill untuk ambil umbut guys ya. Jangan sebarang, kalau tidak dapat batang saja. Kita ambil umbut dia dari ujung. Nah, ini tadi ujung tuh. Kita dari ujung tuh lebih kurang 2 dahan turun ke bawah, baru kita ambil ini. Nah, ini dia. Oke, umbut upak lali ya. Ini memang sedap guys. Karena masak bakar pun sedap ini. Oke, kita terus buat sempadan. Nah, ikut tintiang bukit tok lah. Terus ke bawah sana nanti guys. Sempadan dengan sebelah ini. Kita punya sebelah sini. Oke guys. Nah, kita ke sini ya. Terus ke belakang sana tadi di atas. Kona tintiang atas tadi ya. Lepas itu kita akan turun ke bawah sana. Bawah tuh. Lurus bawah, senang aja. Ikut tintiang bukit tuh. Kita luruskin. Oke, kita bisa buah magang, kita itu bisa rambutan. 2 pokok rambutan. Dah tua ada rambutan tuh. Oke, kita akan teruskan ke belakang, ke bawah sana, lurus saja. Oke, guys. Ini guys. Dari sana terus ke sini. Ujung bukit tuh. Kita terus turun bawah sana. Ini tua ada rambutan ini. 2 pokok lah, betul lah, rambutan tuh 2 pokok tuh. Bagusnya besar. Saya sih jikut dah. Bawah tuh nya kontrol bah. Kita turun ke bawah sana guys. Sampai di tepi sungai tadi ya, bawah tuh.
Nah, ini tinggian bukit tuh. Terus sampai atas tadi. Turun ke sini. Nah, ini pokok rambutan kita. Tua ada rambutan nih. Ini babas sebelah sini, engkel punya. Ini dah batu ujung bukit tuh. Terus baru kian lagi sampai ke pokok buluh di bawah tuh. Ini ada, oh ada, betul bay, ada atas buah deh bay, ada, betul lurus tengah bay, ada, patutnya lurus betul ada bay, ada, si hal, yang beritahu kita pandai berbuah dah, si pandai berbuah dah, ada buah bay ada, nah, betul juga nyampun apa teh, tangkainya ada apa, tangkai buahnya lurus ada. Buah dabai kita ini luruh, ada dabas, pada lebih cuak luruh. Nya, bekas luruh buah atau ini, nya tangkai dabai luruhnya, ini tadi. Ini tangkai dabai luruh. Ini. Sampai ke pokok apa bawah tadi ya, bawah ya, pokok mulung kan, sampai pokok mulung. Ini ada buah kita, pokok dabai agak besar juga, daruruh buah ya, kita tak tahu dia berbuah. Daruruh buah, tinggal tangkai buah, dabai, daruruh, ada damai, nemu buah, ada dabas kebun tu, selesai kan. Seberang sana sempadan dengan anak sungai ialah, seberang sana ialah kebun cousin di east sampai bawah sana kita. Oke, anak sungai bawah tuh. Oke guys, kita dari atas sana tadi, dari atas sana tadi. Oke, kita turun ke bawah. Ini ada pokok mulung kan? Ya pam. Kampung saya tadi ada niat dah. Apa? Untuk bendera tadi. Tinggal kah? Saya kan ada nanti lagi. Iya. Berniat saya ada nak. Kelak nangga. Sudah sampai di ujung loh. Oke, kemas sampai di ujung dah. Berarti aku tengok sana. Oke, dari atas sana. Ya. Ke atas sana tuh. Tiba? Yo. Oh, ti. Kau punya botol pun gugok juga, bay. Botol pun gugok. Betapa tesapnya sini ya. Boleh gelunsur. Botol. Jatuh juga. Hah? Tesap sini guys. Boleh gelunsur oh. Tiba-tiba bay.
Oke. Ah. Licin sini guys. Aduh. Aduh. Oh, ini tesap nih. Yang mungkin nih boleh gerunso kita. Aduh, aduh, aduh. Oh. Di atasnya tadi ya, kita punya tanah. Terus ke bawah. Nah, sini sampai ke permulaan tadi sini. Oke, selesai sudah. Kita menanda. Nah, kita ini ke atas sana. Di sini ikut anak sungai nih. Sebelah itu lah nanti diis. Oke. Selesai sudah. Kita tanda sempadan tanah kita ya. Oke. Mantap guys. Kita selesai buat sempadan tanah kita di sini ya. Oke. Tadi di sana. Ini tanah saudara kita nanti diis. Oke, ini ada anak sungai di sini ya. Anak sungai. Mengalir ke hilir guys. Jernih juga anak sungai ini. Ada ikan seluang. Oh, ikan kenyulung. Anak ikan kenyulung guys, anak ikan kenyulung. Masih ada anak ikan kenyulung guys di sini. Itu ikan kenyulung tuh. Wah, sudah rileks. Ini orang kuat nih, Babe Ryan. Sudah rileks. Sudah selesai tugas.